Kalau korang nak naked bike, bunyi macam Superbike, tapi tak nak wallet melangis setiap bulan, ini dia CF Moto 675NK. First tengok dah macam Cyber Trooper sesat masuk showroom dah ni motor ni. Design dia very aggressive mat. Lampu depan macam Robocop besi temu. Motor ni dia pakai enjin 675cc 3 silinder. Yes, triple cylinder babe. Bunyi dia memang sedap. Bukan bunyi ngeng-ngeng macam kapcai tu. Bunyi jenis kalau aku masuk dekat highway ni, aku potong semua kereta ni. Nampak kemain laju lagi motor ni. Power dia dalam 90 lebih horsepower. So kalau pulas minyak tu, oish, memang kuat sangat dah. Boleh nampak kehidupan flashback depan mata ni babe. Dia datang dengan TFT meter, traction control, ABS lebih canggih daripada relationship aku. Suspension depan USD, body ringan, corner memang sonok habis lah motor ni. Tapi masalah dia satu je. Kalau stop dekat mamak ni, confirm abang datang tanya, dek ni Ducati ke? Position tunggang dia sedap untuk bandar dan highway. Nak pergi kerja pun boleh, nak feeling MotoGP dekat Karak pun boleh. Overall CF Moto 675NK ni memang nampak mahal, bunyi sedap, teknologi banyak, harga pula bawah Eropa brand punya motor. Kalau korang nak naked bike nampak garang tapi tak koyak poket sangat, inilah motor dia. Okay, cuba ride motor ni.